Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni Sab turun ke laut lagi menjaring bawal ini hari yang keempat lah Sab menjaring bawal. Nak cuba juga lagi lah. Kita cuba lagi. Jangan putus asa sahabat Kita cuba lagi kot ada rezeki kita hari ni berlebih lah. Okey sahabat, di pagi yang ceria ini Sab nak mendoakan semoga sahabat-sahabat kita dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Yang sakit tu Allah Ta'ala angkatlah penyakit sahabat kita. Yang belum mendapat jodoh, semoga mendapat jodoh lah. Yang belum mendapat zuriat, semoga Allah Ta'ala berilah zuriat pada sahabat kita. Yang tengah dalam perjalanan tempat kerja, semoga selamat pergi dan balik. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey sahabat, kita baru lepas buang jaring tu dia jaring, sekejap lagi kita nak tarik lah. Okey, alhamdulillah. So sahabat naik yang besar. Wah, so alhamdulillah. So besar ni.
Alhamdulillah, besarnya. Oh, besar ya sahabat Mantap. Alhamdulillah. Dekat besar. Alhamdulillah. Mantap. Mantap sebesar. Alhamdulillah. Aduh betul. Comel macam isteri hamba ni tu dia. Comel sahabat nombor 1 semua. Nombor 1. Padu ni. Alhamdulillah, seekor lagi. Baru melanggar dia. Mantap. Alhamdulillah. Melanggar.
keluar kapal keluar sahabat. Inilah kali karau ni tadi. Tengok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okey sahabat, ini buang kali kedua hasil pertama tadi adalah 17 ekor. Wow. Alhamdulillah. Pertama 17 ekor Okey, ini karau kali yang kedua Karau kali yang kedua sahabat. Kita tengok ada rezekinya. Mana rezeki dia? Alhamdulillah. Kentalang. Kentalang. Seku naik. Seku. Seku talang, seku awal. Okey, habis saya sahabat nampaknya bawal 2 ekor ikan talang seku. Karau kali kedua ni nampaknya bawalnya tak ada. 2 ekor je. Manalah tambak ni. Tambak tak nampak muka dia. Yes. Okey. Kali yang kedua baru 2 ekor bawal. Talang seko bawal 2 ekor 1 ekor 2 ekor bawal 2 ekor. Alhamdulillah. Kita naik lagi. Simpan dulu. Okey. Kita karau kali yang ketiga. Kali ketiga sahabat Bismillah. Kali yang kedua tadi bawal cuma 2 ekor. Kali ketiga dah.
Alhamdulillah. Tambah seko. Tambah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ya sahabat ya. Jadi ni. Tu dia. Alhamdulillah. Bonus. Setengah kilo. 600 gram ada ya. Alhamdulillah. Bonus. Habis. Karau kali ketiga ni seko tambah saja. Kita tak ada bawal dah tak ada dah. Jaring kita kena langgar tadi, pelampung putus pelampung putus kena langgar. Tu pelampung dekat belakang sana. Alhamdulillah. Las-las popik dia seko. Las-las dia bagi seko. Dapatlah seko sahabat. Daripada jangan terpunan tengok bawal. Alhamdulillah. Okey, kita nak ambil lampung kita kena langgar tadi. Kita kena langgar tadi Ambil kejap. Seku bawal, seku tambah seku bawal, seku tambah. Alhamdulillah, jadilah tangan kosong. Putus kena langgar. Putus dia langgar. Okey sahabat ini buang kali yang keempat. Kali yang keempat kali yang keempat kali kelima ni. 1 2 3 kali yang keempat masak nasi kita masak nasi. Pukul 12 sahabat Pukul 12 tengah hari. Masak nasi lah. Sekejap lagi kita tarik. Okay sahabat, kita masak 2 ekor 2 ekor bawal besar. Bawal besar kita masak 2 ekor. Nak siang dulu. Okey sahabat kita masak lemak cili api. Bahan dia cili api. Ni cili api kunyit, serai, bawang merah, halia, garam dan sedikit irisa Ajinomoto. Tu sahabat kita sambil beranyut ni kita memasak lah. Tu jaring kita. Tu sana tu jaring okay. Sambil kita memasak. Nasi dah kering. Okay, sahabat siap. Ini ikan 2 ekor. Nak tarik jaring dulu pasal ada kapal nak masuk dulu, ada kapal nak masuk. Takbut dah masuk Jadi kalau takbut tu masuk, kalau tak kapal keluar, kapal masuk. Kita kena tarik lah, kalau tak kena langgar nanti habis jaring. Tinggal kapal kapal
besar Ni habis tarik ni kita rehat dulu. Kita nak masak lauk makan dulu nanti baru kita buang balik. Air pasang baru kita buang balik. Tak bot masuk sahabat Alhamdulillah. Tak bot masuk tu kapal nak keluar. Jadi kita kena tarik. Lepas nanti kapal langgar putus jaring kita habis langgar. Kita tarik. Ada masa lagi, dia lambat dalam setengah jam nanti baru dia 1 jam. 1 jam baru boleh tarik keluar. Besar ombak. Tu ombak dia besar Ombak tak bot memang besar. Oh, tengok. Besar betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senangin senangin. Kapal dah nak keluar. Jaring dah habis. Kita berhenti dulu. Lagipun ada kapal keluar Kita berhenti nak masak sahabat Masak dulu. Alhamdulillah, las-las senangin. Las-las dapat senangin. Berhenti dulu. Nak masak Kita nak masak dulu. Dah lapar ni. Lapor. Inilah dia masuk ni. Okey. Alright. Okey. 3 ekor bawal. 3 ekor bawal sahabat Senangin 2 ekor. Bawal 3 ekor Bawal 3 ekor. Okey. Kita masak dulu. Okey sahabat kita nak masak ikannya dulu.
santan kara kita guna santan kara lah. Masak lemak cili api. Tu dia. Tu dia sahabat. Masak gulai. Mantap. Okey sahabat, kita dah masak ya. Kita nak makan lagi. Bismillah. Ini dia. Waduh betul ni. Ni ya sahabat ya. Tu dia. Mantap. Masak lemak cili api. Masak lemak cili api ya sahabat ya. Mantap bro. Jemput makan sahabat semua. Ni yang tak ada selera makan, tengoklah video Abang Sab makan ni. InsyaAllah ada selera makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana azaban nar. Amin. Makan sahabat semua. Bismillah. Makan ya. Ini editor kita bila dia tengok Abang Sab makan ni, dia lapar editor kita, dia lapar, dia terus cari nasi lah dah habis edit tu. Sabar deh. Manis sahabat. Telur bawal nak mengidam makan telur bawal ni. Sedap sahabat. Telur bawal sedap. Kapal tadi kapal keluar sana Tanjung Harapan ya sahabat ya. Daging padu. Bawal yang banyak buang kali pertama tadi lah sahabat 17 ekor. Ni yang last ni tadi kepala bawal 2 ekor. Senangin ya. ekor
api. Ya, tu dia. Manis sahabat. Semalam kita masak singgang sahabat kita masak singgang lah, kontennya 2 hari lah. 2 hari kita jadikan satu. Hari ini berapa ada sajalah sahabat hari ini kita tengok, kalau kurang juga mungkin besok kita buat aktiviti lain lah. Kita cari rezeki yang lain mungkin sama ada saya nak merawat similang, kemungkinan besar lah. Bawal ni kalau dapat 5-6 kilo okey sahabat Kalau 2-3 kilo tak berbaloi lah kata orang. Kerjanya berat. Kita tarik turun buang balik, tarik balik duit minyak saja dapat. Kalau dapat 5-6 kilo insya-Allah itu memang boleh cari makan. Kita ada gaji lah. Kenyang sahabat Seekor je lah kat habis. Basap ni tak kuat makan. Memang tak kuat makan. Ni tinggal seekor lagi. Kita simpan untuk Abang Azhar nasi pun banyak. Abang Azhar tu bujang, dia tak masak hari-hari sahabat Dia duduk pangkalan lah. Dia kerja lain tak ada. Kalau ada orang bawa pergi ke laut, dia pergilah. Tapi kadang-kadang lah tengok ikan kita macam ni kalau kita nak bawa orang pun macam mana kita nak bayar gaji awak-awak. Selalu bonda pergilah. Sebabkan bonda untuk sementara ni biar dia rehat dulu. Mungkin dalam sebulan lagi sudah okey baru kita bawa ke laut lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey sahabat kita rehat sekejap. Air pasang nanti kita buang jaring balik. Okey. Okey sahabat. Mana depan ni? Depan ni. Okey, kita nak pergi tolong kawan dulu habis minyak. Kawan kita tu cakap kawan kita habis minyak. Siapa orang kita pun tak ada tahu. Kita pergi tengok dulu. Kita pergi tengok dulu.
Minyak habis. Allah. Mana? Ni main hydro. Oh, Hanyut je jauh sangat. iyalah iyalah. Aduh. Habis nak balik lah. Ha. Pegang. Pegang tolak depan. Abang Wahab ada minyak ke? Ah, Abang Wahab ada minyak ke? ada Ada, alhamdulillah. ada lagi separuh minyak ni. Alhamdulillah. Ni. Ni bang. Ada bawa lah Abang Wahab. Adalah 2 ekor 3 ekor sekali garau tadi. Sekejap. Aku matikan enjin ni. Rosli pun tak angkat. Oh, dia tengah menjaring tu. Dia berjaring tadi, berjaring sama kat hydro. Ah. Iyalah. Saya minyak selalu spare je. Itulah hari ni. Kadang kita kan pergi jauh-jauh. Kadang turun naik Itulah kena spare minyak. Dah 3-4 kali turun naik. Memang habis lah. Sebab kita punya enjin ni kuat minyak dia. Enjin kita ni dia tak ada sama macam enjin apa? Petrol. Kalau dia saya ingat mana tempat, you tunjuk gambar orang. Mana tempat saya cakap. Pergi cari dia tau kan? Sini lah, sampai sini ngam-ngam apa. Tak boleh pergi dah. Berhentilah. Balik. Kita baru pakai ni. Baru 2 kali hydro pergi. Sahabat kita habis minyak. Itu penuh. Satu lagi. Abang dia sini dah berapa? Setengah. Kayak dia kalau cari pergi pergi. Satu hari? Satu hari lah. 2 hari lah. Oh, pergi jauh sana. Jauh lah. Oh, jauh lah. Jauh lah. Jauh, Hedro memanglah jauh. Rosli tu selalu bawa, dia memang berlebih dia bawa. Ini boleh kasih pada dia lah. Ha? Pun tak diikat. Yang ini, tapi tak boleh pakai, nanti pakai losak anjing. Tahu itu tuti. Tak ada. Ni tak tuti, tembak ni pakai tuti ni. Itulah call Rosli sama Samsul apa? Lengkong. Bukan Lengkong. Tak diikat. Behun. Oh, beom. Dengan luar lah. Karena hydro depan Behon pun dia tak pakai tuti. Siapa? Behon. Behun tak pakai. Rosli lah. Rosli sama Samsul. Nak balik ke? Sangkut. Belum. Air sampai tunggu air pasang lah. Balik, Mak. Habis minyak ada Dia balik. Minyak memang dah penuh tu. Okey sahabat, tadi sahabat kita nelayan juga tadi habis minyak jeti batu besi. Jadi kebetulan Abang Sab, biasanya Abang Sab selalu spare minyak lah. Setengah galen mesti ada dalam lebih kurang 12 liter lah. Saya, Abang Sab memang selalu standby lah. Itulah tadi habis minyak. Kawan kita tadi yang dekat hulu penamaran tu, dia call dia, jadi minyak habis kata dia kan. Sebab pergi hydro tadi menjaring, pusing turun naik minyak dah habis. Sampai kat Tanjung Harapan minyak dia habis. Nasib baiklah Abang Sab ada sini, minyak pun ada, boleh tolong tu kawan kita juga, dia dekat jeti batu besi jeti Panjat lah, kalau nama jeti Panjat, sekarang batu besi. Jadi kita ke dalam lagi, dia di Kualanya lah, Kuala Sungai Awur Okey sahabat, itulah dia rezeki kita hari ini. Walaupun tak banyak manisnya ada. Itulah dari pagi sampailah ke petang sahabat kita mencari rezeki untuk mensara hidup keluarga. Itulah dia. Lepaslah belanja hari ini, duit minyak dan belanja ni tambah dapat siku ni. Berat setengah kilo itu dia. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey sahabat, itulah dia sedikit sebanyaknya. Tak sikit lah. Sedikit sebanyaknya perkongsian kita pada hari ini. Apa yang saya buat pada hari ini, itulah aktiviti kita hari-hari bila kita menjaring bawal, kita menjaring bawal lah sampai 3-4 hari. Setelah tak ada, baru kita berhenti, baru kita tukar aktiviti lain. Okey sahabat, nampaknya menjaring bawal hari ini cukup sampai di sini sajalah. Sebelah petang ni tadi kita cuba try buang ni, jaring ni tadi kita buang, tapi kosong sahabat kosong.
Air pasang ni kosong pula, tarik tak ada. Jadi Abang Sab mengambil keputusan tak nak buang lagi lah, cukup ini saja sebab sekarang dah dekat nak pukul 4 jadi Sab nak balik lah. Okey sahabat, sampai di sini dulu pertemuan kita. Andai ada kata-kata Sab yang salah, Sab minta maaf pada sahabat semualah, maafkan hamba kalau konten yang sama saja lagi lah, sebab inilah aktiviti Sab. Kalau menjaring bawal tu bawalah terus kalau merawai tu nanti kita merawai lah. Besok kita akan buat aktiviti lain lah. Sebelah pagi Abang Sab sebab pagi tadi ada sekali buang tadi ada bawal, semua Abang Sab lambat turun, lambat sikit lah sebab kalau air pasang mungkin ada lah. Kita nak try besok 2 kali buang air pasang, lepas tu kita pergi mancing kita nak memancing semilang. Okey, sampai di sini dulu pertemuan kita. Salam sayang dari Sab dan Bonda Port Kelang, Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.